jemput Yang Berhormat Hulu Langat. Langat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam ramah. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pengerusi di atas kebenaran kepada saya untuk sama-sama membahaskan belanjawan untuk Kementerian Perpaduan Nasional. Butiran 030600, program keharmonian dalam kepelbagaian. Tahun lepas tak dapat bajet. Tapi tahun ni dapat 50 juta ringgit Malaysia. Peruntukan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk butiran yang saya sebutkan itu tadi. Kemudian yang keduanya butiran 020100, Perpaduan Negara Integrasi Nasional. Tadi saya mendengar Bagan Serai. Tadi juga saya mendengar Yang Berhormat daripada Jempol yang menyebutkan bahawa negara kita ini sudah hampir 68 tahun merdeka. Malaysia sudah 68 tahun merdeka. Dalam negara kita ini ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Ya, itulah keistimewaannya negara kita ini. Saya nak sebutkan kepada pengurusi, bukan speaker, Tampin. Dia bila ini dia pengurusi. Dia bukan speaker kan? Sebab Cok Ma tu turun ke bawah kan? Ini pengurusi. Saya nak sebutkan kepada pengurusi, dalam negara kita ni ada 4 perkara yang kita tidak boleh berkompromi. Yang pertamanya soal berkaitan dengan kesihatan. Kesihatan ni kita tak boleh berkompromi. Sebab itu saya biasa menyebutkan persoalan untuk jaga kesihatan ini adalah merupakan satu perkara yang wajib dalam diri kita. Kemudian yang keduanya, persoalan berkaitan dengan pendidikan dalam negara kita ini. Tak kira lah. Tampin. Kita ni orang susah ke orang senang ke? Orang pertengahan ke orang kaya ke? Soal berkaitan dengan pendidikan ni kita tidak boleh berkompromi. Kemudian yang ketiganya, persoalan berkaitan dengan keselamatan dalam negara kita ini. Sebab itu kita tengok peruntukan untuk keselamatan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat tinggi. Kemudian perkara yang keempat yang kita tidak boleh sama sekali berkompromi adalah persoalan berkaitan dengan perpaduan rakyat dan juga warga dalam negara kita Malaysia yang kita cintai ini. Sebab itu saya nak sebutkan bangi. Dengan makanan kita boleh berpakat. Dengan makanan kita boleh bersatu. Dengan makanan kita boleh berpadu. Dengan sukan kita boleh berpakat. Dengan sukan kita boleh berpadu. Dengan sukan juga kita boleh bersatu. Dengan perayaan kita boleh berpadu. Dengan perayaan kita boleh bersatu. Dan dengan perayaan juga kita boleh berpakat. Inilah hebatnya negara kita. Cuma yang membimbangkan kita pengurusi. Mutakhir ini kita melihat bagaimana sentimen perkauman, sentimen fitnah, amalan fitnah untuk menang dalam pilihan raya. Kita tengok ini merupakan satu perkara yang seharusnya Kementerian Perpaduan Negara dapat mengambil satu jalan untuk kita mengharmonikan apabila kita bercakap soal berkaitan untuk menang dalam pilihan raya ini. Ini sangat membimbang dan juga menakutkan kita. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu saya nak menyebutkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, negara kita sudah merdeka hampir 68 tahun. Tetapi sepatutnya sudah 68 tahun negara kita ini merdeka, sepatutnya amalan budaya politik kita, kita seharusnya mencerminkan budaya politik matang. Budaya politik sejahtera. Budaya politik yang ada ilmu. Budaya politik yang ada integriti. Budaya politik yang ada nilai. Budaya politik idea yang seharusnya kita ketengahkan. Bukan budaya politik perkauman. Politik kebencian. Politik sempit. Menyalahkan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Menyalahkan di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Terutamanya dalam negara kita ini. Semuanya salah Cina. Kalah dalam pilihan raya Cina. Tak menang Cina. Jatuh motor Cina. Tak boleh beli televisyen Cina. Semuanya Cina dalam negara kita. Yang Berhormat Hulu Langat, boleh minta laluan? Yang minta tu siapa? Hormat Tampau. Setuju boleh dengan LRT atau tidak? Saya dah jawab dah sebelum ni. Tak sebenarnya ikhlas ni. LRT itu Pematang Pau setuju atau tidak? Kita bincang isu perpaduan. Saya nak minta laluan boleh? Minta laluan. Nak tanya pasal apa? Perpaduan. Sila. Baik, terima kasih Yang Berhormat Hulu Langat. Terima kasih Tuan Pengerusi. Setuju tak Yang Berhormat Hulu Langat? Kalau kita tengok dalam medsos hari ini,
antara isu kebencian antara kaum ini, kalau kita tengok dia diwujudkan ataupun dia dicetuskan oleh fake account, ataupun kita boleh sebut sebagai ladang telefon yang sangat berleluasa, dan dia bukanlah daripada akaun yang sebenar, daripada orang yang sebenar, dan mungkin bukan daripada kaum yang menyuarakan, tetapi daripada fake account sahaja. Dan fake account ini diambil dan dijadikan sebagai satu sentimen sehingga dibesar-besarkan. Mohon pandangan. Terima kasih. Gulong Langat, sila gulong. Sila bagi masa. Sila gulong. Tak, saya nak sebutkan begini kepada Batang Bauh. Sebab kalau kita dengar ucapan daripada Kota Baru tu hari, itu saya tak tahulah yang bercakap tu robot ataupun manusia. Yang dia fitnah pegawai dan juga kekitakan kerajaan tu. Yang sebut nak bunuh Presiden PAS lah. Yang sebut nak mencetuskan suasana seolah-olah negara kita ni tak selamat lah. Anggota pasukan keselamatan bawa senjata lah. Masuk nak memberontak lah. Kemudian sebut lagi. Yang Berhormat. Yang itu saya tak tahulah. Begitu juga dengan Jasin. Fitnah Perdana Menteri. Kata Perdana Menteri ini melanggar perintah Allah. Kita nak tanya dengan Yang Muhammad Yassin ni, nanti kalau dia bahas, nak tanya dengan dia. Apa yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini yang langgar perintah Allah ni? Ni fitnah sebegini. Yang sepatutnya sebelah sana ni kena ambil iktibar. Kena ambil peranan sepatutnya. Supaya tidak menyebarkan lagi fahaman-fahaman kebencian. Fahaman-fahaman yang boleh mencetuskan suasana yang tidak baik, tidak aman dalam negara kita ni. Peraturan tetap ke? Peraturan tetap mesyuarat. Okey, sila peraturan tetap, saya aku. 366, seseorang ahli tak boleh mengeluarkan setakat jahat ke atas siapa ahli yang lain. Saya dengar tadi Hulu Langat menyebut dengan jelas, Kota Baru fitnah, Jasin fitnah. Jadi kalau fitnah, sepatutnya saluran yang tepat ialah bawa kepada jawatankuasa. Bukan sebut begini secara terang begini. Saya minta supaya pengurusi buat ruling untuk tarik balik. Ia cukup jaga parti, bergaduh semalam pun tak selesai. Saya dah bawa dah usul tu. Nak tunggu hukuman je saja lagi daripada kita punya Tan Sri Speaker ni. Sebab nyata orang tengok video tu. Fitnah. Kata nak mencetuskan peristiwa memali. Ni pasti Mas ni pun saya punya kawan dulu ni dalam Dewan Pemuda PAS ni. Kalau betul kita kata betul, kalau salah kita kata salah. Itulah amalan yang nak kita bawa kepada rakyat dan juga masyarakat dalam negara kita ni. Cukup. Ini salah kamu sokong. Yang Berhormat Hulu Langat, sila duduk. Ni tengok besut. Saya tak minta dia bangun ni. Yang lain sila duduk. Yang Berhormat Hulu Langat sudah hantar usul kepada Tan Sri Speaker? Sudah, cuma tak ada hukuman je lagi. Okey, jadi sebab rakyat nanti-nantikan hukuman untuk Kota Baru dan juga Pendang. Pendang ni pun pengusi. Cukup, saya ni Hulu Langat. Ahli-ahli yang berhormat, kalau sudah hantar usul, tunggu keputusan Tan Sri Speaker. Tak perlu, masa sudah tamat, tak perlu gulung lagi. Yang berhormat, kalau ada apa-apa rasa kesalahan, boleh hantar usul juga kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Saya teruskan perbahasan. Saya minta Yang Berhormat Mersing. Saya